Berbaloi ke parents simpan duit raya anak-anak dalam bentuk emas? Kalau parents nak tahu, maka boleh tengok video ni sampai habis, save dan share supaya dapat dijadikan rujukan pada masa akan datang. Kalau parents menabung emas 1 gram 1 bulan untuk anak-anak selama 10 tahun, maka cukup 10 tahun nanti anak-anak akan ada tabungan emas sekitar 120 gram emas. Nilai emas pada hari ini adalah bersamaan 470 untuk 1 gram. Bermakna 120 gram emas ini adalah sekitar 56,800 dan sudah pun naik sebanyak 733% sejak 20 tahun yang lalu. Secara fakta, harga emas naik sebanyak 10% untuk 1 tahun. Bermakna dalam tempoh 10 tahun, maka harga emas berkemungkinan naik setinggi 100%. Simpanan emas untuk anak-anak ni sebenarnya adalah antara simpanan yang kita tahu mereka akan guna untuk masa akan datang. Dan Public Gold telah pun memberi kemudahan kepada semua orang untuk menyimpan emas secara percuma. Disebabkan itu, parents sebenarnya boleh ambil peluang untuk buka akaun emas junior untuk anak yang berumur di bawah 18 tahun dan parents boleh letakkan matlamat untuk berikan anak-anak peluang untuk belajar tanpa bergantung kepada pinjaman PTPTN. Jadi, bagi parents yang nak saya bantu alihkan duit raya anak ke dalam bentuk aset emas, boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin video di TikTok saya. InsyaAllah saya akan guide tuan-puan sebaiknya.